bila kita balik Kelantan ni apa lagi? Inilah kita kena beli sup siam ni. Okey, ni jual paket-paket macam ni lah, sup paket oren ni. Lepas tu kita akan beli juga sup bunjut ni. Sup bunjut ni daripada Kelantan juga. So rasa dia memang lain lah daripada yang ada kat pasaran tu. Lepas tu benda paling penting adalah manisan ataupun niseh. Lepas tu kita akan beli barang-barang masakan lah. Contohnya inilah selalunya kita beli Thai Tom Yum. Ini bila habis stok je balik Kelantan mesti beli punya. Beli pun beli yang botol besar terus. Lepas tu apa lagi kita beli? Ni dia punya kari-kari semua ni. Macam contoh ni bahan dia ni ikan bakar. Dia punya rempah ikan bakar, gulai darat, kerutuk, ikan tongkol. Ni gulai ikan tongkol. Lepas tu rempah nasi Arab. Ni semua ni beli sikit-sikit je, beli 100 gram macam tu je. Lepas tu kita beli ni dia. Ni paling penting ni. Dia punya bau lagi sedap daripada yang ada yang jual komersial biasa tu. Ni korang kena beli. Okey. Lepas tu apa lagi? Kita ada rempah-rempah lain. Ni contoh ni rempah sup pun beli juga. Lepas tu ni untuk masakan lah. Ni mesti ramai tak pernah guna kan. Ni produk daripada Thailand lah. Dipanggil oyster sauce. So kena gambar perempuan macam ni lah. Dia memang tinggi lah. So lagi ni dia air ding fong. Ni rasanya ramai kot boleh jumpa online. Tapi yang ni kita beli kat kedai juga. Ni kita beli yang tembikai. Lepas tu kita beli bawang putih jeruk. Ni pun sedap juga ni, makan dengan bihun sup. So lagi ni pecicah keropok. Ni pun biasalah, memang sedap lah. Ini dia paling penting ni, manisan ni. Ni. Ini kalau nak beli carilah kalau boleh tanya dia yang kurang sikit campuran gula. Kalau boleh, dia memang tak boleh tak ada gula langsung, tapi minta dia yang paling kurang. Itu lagi pure lah dia punya rasa tu. Selain tu rasanya dah habis dah semua ni. Inilah semuanya. Memang banyak lah. Bila balik Kelantan memang belilah semua benda-benda macam ni.